saya buat 30 kilo, saya pernah lihat saya buat 5 kilo. So saya akan balancekan lah, taklah terlalu jauh. Cuma adalah range jarak tu. Misalnya saya akan kumpul antara 10 kan, saya akan plan sama saya buat trail run ke saya nak buat long run dekat mana-mana kawasan lah kan. Sebab tu juga ni mempunyai kita kena planning lah. Kita boleh lah macam kalau jarak jauh ni perlu kategori ni perlukan planning, bermaksud dari segi kita punya waktu and then kita punya energy kan, kita punya aktiviti. Kalau kita nak buat aktiviti yang lama kan, kita kena tahu okay, kalau aku berlari dalam 30 km, okay, berapa lama